kosongkan kalbi kamu tu daripada segala aghyar. Jasad kamu dengan makhluk tak apa, kamu nak menyaga kau nak apa pun tak ada hal lagi, tapi rohani jaga. Rohani itu tempat kita menghadap, rohani tempat tilik Tuhan. Kita jaga bersihkan betul-betul, insya-Allah banyak kurniaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka yang pertama untuk menyambut makna kepahaman ni, jalan tasawuf, makna jalan kerohanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitulah az-zuhdu. Artinya meninggal mengambil yang halal secara berlebihan. Ya, ini zuhud yang dipanggil ada mempunyai kelebihan. Dia ada zuhud yang wajib. Kita meninggalkan maharim, meninggalkan benda-benda yang diharamkan oleh syarak, itu dipanggil zuhud yang wajib. Ya, ada pun zuhud yang sunat ni kita meninggalkan lebihan daripada sekadar yang perlu. Yang meninggalkan dari satu zuhud yang paling tinggi, itu selalu diisyaratkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada dalam qalbiku melainkan dia. Jasad kita bersama makhluk, tapi rohani dia dengan sentiasa dengan Allah Ta'ala.